Nak tanya satu soalan cepu mas lah. Kalau dalam brand Chery kan, brand apa akan jadi pilihan Nas untuk beli kereta jenama Chery? Korang nak tahu tak apa kereta yang Nas Abdullah pilih dalam model Chery? Alright, tapi sebelum tu kita nak share dulu tips macam mana kita nak gunakan force charging dalam Tiggo 7 PHEV. Jom. Battery percentage ada 26%. So kita nak try pakai force charging kita pakai force charging Kita pakai force charging kepada new energy. Kita pakai force charging untuk naikkan battery percentage. Ketika jalan macam ni, long distance kat highway kan, kita boleh charge kereta ni dengan menggunakan enjin. Bila gunakan force charging untuk Tiggo 7 PHEV, kita boleh tengok dekat sini energy flow, nampak enjin start, hidup, supply power pada tayar dan juga elektrik motor hantar charge balik pada bateri. So dalam masa yang sama bateri juga tercharge. Okey, ini mode force charging dalam Tiggo 7 PHEV. Kalau for now, Tiggo Cross HEV atau turbo? Of course HEV. Korang nak cari apa, nak tanya pasal Chery, boleh cari brother ni. Chery.